Orang selalu tanya aku, kenapa gimnastik? Takat lompat sana sini, siapa je nak layan? Biarlah orang nak cakap apa pun. Cinta pertama aku memang gimnastik. Sebab tu sebab dia. Feeling dia lain. Tenang je. Bebas. Macam tengah terbang. Walaupun sekejap, rasa bangga tu kekal sampai bila-bila. Rutin Natasha mengandungi aksi yang cukup susah. Tak ramai timnas Malaysia yang mampu menguasai Yurchenko full twist seperti Natasha. Natasha Zara Hadid, anak perempuan sulung dari keluarga timnas terhulu Malaysia. Keluarga Hadid, kini beliau mampu memuncak ke pentas Olimpik. Mahukah beliau bawa pulang tiket emas pertama kita? Yang cantiknya. Tengok ni. Push je. Aduh. Ezzy. Tak ada apa-apa yang baru balik kerja. Okey. Apalah ni, tak spicy. Easy tu yang buat tak betul. Tahu tak, yang dia buat tadi tu, nama dia Yurchenko full twist. Memang tak senang nak buat kat Malaysia ni, katanya dia seorang je boleh buat. Tapi kan, Abah rasa ada lagi seorang yang boleh buat. Siapa? Nama dia Ezrina. Tapi kena disiplin dan kena ikut cara dia. Tengok ni. Wow. Nampak badan dia? Tegak. Tak nak bungkuk-bungkuk macam ni. Straight. Tangan dia lurus depan. Try again. Okey. Buat je. Launch dia. Kali ni, Abah spot. Okey. Yeah. Okey. Fokus. Walaupun kena geletek, fokus. Dalam ramai-ramai orang, Abah seorang je yang faham minat aku. Dengan betapa busynya Abah bekerja, gimnastik inilah satu-satunya benda yang aku dapat kongsi dengan dia. Okey, Cik. Ni brosur kami. Okey. Terima kasih. Welcome. Jom, Ezzy. Abah, tengok ni. Mama pula tak sama langsung. Result teruk macam ni, abang masukkan dia dalam gimnastik. Kenapa? Tak ada minat, Nas. Biarlah dia. Tapi kenapa tak bincang dulu dengan saya? Kita tak mampu tau, bang. Alah, boleh kan OT? Tambah je lah shift sehari 2. Boleh. Abang semua mengarut tau, bang. Abang fikir Ezzy tu boleh pergi jauh ke? Tak kan? Hey! Awak cakap apa ni? Kesian dia. Nas, awak tahu tak? Bila saya tengok dia buat gimnastik tu, anak kita tu, nampak tahu dia betul-betul happy. Dia happy sebab tak payah pergi sekolah. Habis masa pelajaran dia macam mana? Biar saya cakap dengan dia. Janganlah risau.
ni, okey? Mama tak bagikan Izzy masuk gimnastik. Mama tu bukan tak bagi, dia bagi. Tapi apa? ni, bagi Mama A dulu. Boleh? Nope. Ingat, Abah cakap apa? Straight. Confident. Boleh? Boleh. That's my girl. Okay, ingat, life ni semua kena balance. Something better come my way before I freak out. Okay, I know I gotta start looking. Kalau ni satu-satunya cara untuk masuk gimnastik, aku sanggup. Every minute it gets harder, rank gets steeper, and soon enough I'm gonna meet my reaper. Is this all we get? A couple cheap laughs and a deep regret. Tak cukup bagus? Tak apa. Aku cuba lagi. Baby, you are just another thing I lost to. Kalau Abah dah cakap boleh, Cost you giving it to someone brand new, and God I haunt you, and baby I would be your fool if you let me, but forget me, 'cause I'm just another thing you're lost to, 'cause I'm just another thing you're lost to. yes, Annie! Tak berapa lama lepas tu, aku masuk tournament pertama aku. Lucu ada Abah. Dialah tukang cheerleader. Dah 6 tahun Abah tak ada. Tapi sampai sekarang, tiap kali aku perform, aku boleh rasa dia ada dengan aku. Tuan-tuan dan puan-puan, mengumumkan pemenang pingat gangsa MSSM Gimnastik Artistik 2024. Azrina Rian. Thank you. So, lepas ni, Olimpik lah. Lah, baru MSSM. Belum masuk tim kebangsaan lagi. Dia buat-buat humble pula. Hari ni MSSM. Esok peringkat kebangsaan. Lusa Olimpik. Memang cita-cita kau kan? Semestinya. Gitu. Tapi bukan mak kau tak bagi ke? Tak apa. Tahun depan MSSM bila aku menang, confirm coach kebangsaan akan petik nama aku. Lepas tu, baru aku bagi tahu dia. Lepas kau menang, Johan MSSM Gimnastik Artistik 2025, Azrina Rian. hai Aunty. Hai, Aunty. Hai. Aunty, Azzy menang pingat gangsa. Izzy baguslah, Aunty. Dah siap? Mama, Azzy nak jumpa Coach Rahim kejap tau. Mama tunggu kat bawah. Coach Rahim. Oh, Azzy. Coach, busy nampak? Kita dapat apparatus baru tak sabarnya nak training tahun depan. Azzy, saya lupa nak beritahu awak.
kelab gimnastik sekolah kita bubar tahun depan. Astro One brings you endless entertainment at an epic value. From just RM69.99 per month, you can now stream local hits. Saya Azrina. Saya pemenang Gangsa MSSM. Tak kenal. International favorites. I love it. Now including Disney Plus. Fully so. It's really happening. And HBO Max. Hey, buddy, eyes up here. All in one place. Get Astro One now and access Disney Plus and HBO Max all from RM69.99 per month. Izzy? Izzy? Saya tahu kelab ni penting untuk awak. Awak memang ada bakat. Saya bangga dengan semua pencapaian awak. Tapi kita baru menang gangsa, Coach. Gangsa? Sekolah kita tak pandang gangsa. Saya dah cuba pujuk pengetua, saya dah bagi tahu PIBG, tapi keputusan dia orang muktamad. Dia orang cakap daripada dia orang spend duit kat sini, baik dia orang habiskan duit dekat ni. Bola? Coach, diorang satu medal pun tak pernah menang, kot. Habis, MSSM tahun depan macam mana? Apa kata awak apply masuk Akademi Sukan Permai? Dekat sana, barang-barang semua cukup. Even budak-budak Selangor pun training kat situ. Dan coach yang mengajar Natasha Zahra pun ajar kat sekolah tu. Coach Suhaila? Kenal? Dia orang tak pandang MSSM ni. Dia orang kan profesional. Tapi coach tahu kan mak saya macam mana? Confirm dia tak bagi saya masuk. Malah mahal. Lepas tu susah nak masuk pula tu. Tak apa. Puan, maaf lambat sikit. Ada benda yang saya sembang dengan Azzy ni. Sebenarnya saya nak cadangkan supaya Azzy ni dimasukkan ke Akademi Sukan Permai. Saya faham dia agak mahal sikitlah dekat situ. Tapi puan jangan risau sebab sekolah tu ada beasiswa untuk national program. Puan boleh cuba hantar Azzy setahun dekat sana. Manalah tahu boleh upgrade jadi elite athlete. Puan, Azzy ni ada bakat. Rugi kalau kita tak hantar dia kat sana. Mama, tak payah ikut sangat apa yang coach awak tu cakap. Lagipun tahun depan dah nak SPM kan? Memang elok pun awak berhenti. Tapi Azzy dari dulu memang nak jadi atlet kebangsaan. Kalau awak tu betul bagus, lama dah diorang pilih awak tau. Tapi coach cakap Azzy ada bakat. Lebih baik awak fikir pasal masa depan awak. Uni mana awak nak masuk? Kau siapa awak nak pilih? Azzy nampak masa depan Azzy dalam gimnastik. Dah tu tak nak sambung belajar? Tak nak buat degree? Azzy boleh je kan buat degree part time. Ramai je Awak tak atlet malu kebangsaan ke? buat. Kalau dah Apa tu salahnya besok, Azzy cuba? kawan-kawan awak lain semua dah ada degree, awak seorang ni masih tegeh-hegeh dengan gimnastik awak tu. Awak tak malu? Awak fikir Mama suka ke? Tengok awak pakai dedah sana, dedah sini. Mama. Awak tu makin lama makin dewasa tau. Mama. Kelab tu tutup pun tandanya Allah memang nak awak berhenti. Yang mengarut boleh tak? Ini sukan, Ma. Bukan benda tak senonoh. Awak menjawab. Awak menjawab. Kalau Abah ada, mesti dibagi. Kalau Abah ada kan? Tapi Abah tak ada kan? Selama ni yang jaga awak adalah Mama. Jadi bila Mama kata tak boleh, tak boleh. Awak faham? Balik ni nanti, Mama nak awak tolong angkat kotak-kotak belakang tu semua.
ada Datin akan datang ke gather-gather Mama Jumaat depan ni. Awak dengar tak? Awak dengar tak? Belakang dah okey, tengok depan. Okey. Dah. Okey tak ni? Izzy nervous lah Abah. Ramai orang. Alah, anak Abah tak takut lah dengan orang. Ni, tengok ni. Untuk Ezzy. Apa cantik? Always. Ingat ni, kalau Ezzy nervous, bayangkan tempat ni semua kosong. Kosong tempat ni. Yang ada Abah seorang je tengok Ezzy. Ingat tau, jangan biarkan sesiapa atau apa pun halang cita-cita Ezzy. Come here. Always do your best, okay? I will try my best, Abah. Hidup ni sekali je kan? Kalau hati dah terpaut, kalau jiwa dah jatuh cinta, hidup takkan bermakna kalau kita tak berani fight untuk impian kita. Kadang-kadang, orang kata kita gila, mengarut, buang masa. Tapi diorang tak rasa apa yang kita rasa. Aku tahu, aku yakin, gimnastik ni hidup aku. Assalamualaikum, nama saya Azrina Ria. Impian gimnastik bukan setakat gimnastik, sangat setiap langkah senangkan digelanggang. Assalamualaikum, nama saya Azrina Ria. Impian akademik dan kesukanan saya mampu mencapai objektif biasiswani. Zee, belum bangun lagi? Mama nak pergi dah ni. Ni bawah tolong saji ada breakfast. Lepas tu petang nanti awak tak pergi mana kan? Mama perlukan pertolongan awak, Okey, Mak. Sekejap. Orang jaga kaunter pakai scrub sekarang. Klinik sekarang dah moden dah lah. Mama ada uniform sendiri. Okey, bye. Kalau Permai reject aku tetap akan cari jalan. Heidi.
nak jumpa Coach Suhaila boleh? Ada appointment? Next. Tapi saya nak apply. Oh, tak boleh. Minta maaf. Memang tak boleh. Okey? Next. Sekejap je, bang. Tak boleh? Memang tak boleh. Minta maaf. Saya jumpa Coach sekejap je, bang. Sekejap je. Next. Ready? Okey, next. Masuk. Oi! Buat apa tu? Tak ada apa-apa? Kau ceroboh masuk eh? Mana ada? Mana ada? Jangan sampai aku panggil guard. Jangan. 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 Oi, cacing, tepilah. Wong Junhao? Oh. Kau siapa? Kau bully aku dulu kot. Tak ingat ke? SKSS. Kau curi bekal aku, pau duit aku, panggil aku cacing. Dan tak ingat ke? Budak coklat. Azrina Riyad. Ingat pun. Sampai hari ni aku memang tak maafkan kau, tahu tak? Cop. Kau buat apa kat sini? Kau rasa nak masuk sekolah ni? For what? Gimnastik. Apa lagi? Still gymnastics. Ya, aku nak cari gym korang lah ni. Kau boleh tolong aku? Hah? Kau hutang aku kan? Hey! Ezzy! Hey! After all these years, still a gymnast, huh? Last aku ingat mak kau tak berapa suka kau buat gimnastik kan? Macam mana kau boleh ubah fikiran dia? Oh! Dia tak tahu! Perangai kau ni langsung tak berubah. Habis? Kau berubah? Please, I'm a changed man. Yelah tu. Kau suka apa sekarang? Boxing. Dah agak dah. Dari dulu memang suka temu orang. Apa plan kau sebenarnya? Masuk macam tu je, lepas tu sembang dengan Coach Su. Macam mana pun, benda ni penting. Wajib. Dan memandangkan kau tak nak tolong aku, aku beritahu. Kalau aku berjaya masuk sini, aku akan cari kau sampailah kita kos-kosong. Okey? Confident kau? Bye! Kiri, bukan kanan. Aku cakap bye! Who are you? What are you doing here? Sorry. Coach Suhaila kan? Saya Azrina.
Saya datang untuk apply masuk program beasiswa. Program beasiswa kena apply online. Saya ada apply tapi... Tak dapat. Cuba tahun depan. Awak tak sepatutnya ada dekat sini. Minta keluar, ya? Sorry, Coach. Kalau boleh, saya nak buat rayuan. Ni CV saya. Boleh Coach pertimbangkan? Saya pemenang gangsa MSSM. Sebenarnya, saya dah lama ikut Coach dengan Natasha Zara dari kecil lagi. Sekolah mana? Seri Jaya Sulaiman. Coach awak? Coach Rahim. Tak kenal. Maaf saya cakap. Pencapaian awak tak cukup untuk program ni. Dunia permai jauh beza dengan dunia awak. Tapi... Sorry, girl. Coach, saya boleh buat Yurchenko full twist. Seriously, berapa ramai je yang boleh buat Yurchenko full? Even Victoria pun... Abah pernah ajar, kalau nak buat Yurchenko, mula dengan round off, half turn atas vault table, back flip, set up, twist ke bahu kanan 360 darjah. Jangan goyang, bab ni aku lemah sikit. Dari mana belajar Yurchenko full? Belajar sendiri, Coach. Patutlah badan tak lurus. Ada pike. Girls, go back to training. Go. Azrina. Jumpa di selection Jumaat ni. Stop that. Yeah, I hear him chat to the noise. Then stop for the talking. I hear him chat with the boys. Nice keep walking, yeah. Just too sharp with the prize. Let them tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pit. Weh, kau ingat rumah aku kan? Ambil aku Jumaat ni. Asal aku nak ambil? Kalau kau tolong aku tak akan kacau kau dah lepas ni. Hah? Ya. Weh, kau jangan beritahu mak aku tau. Dasar anak derhaka. Izzy dari mana? Mama dah bagi tahu dah kan. Mama nak minta Izzy tolong Mama. Kemaskan semua ni. Jumaat dah nak dekat dah. Tolong tau. Okey, Ma. Sekejap. Gada-gada Mama Jumaat ni ke? Ha, Jumaat ni lah. Kenapa? Astra One brings you endless entertainment at an epic value. From just 69 ringgit 99 cent per month, you can now stream local hits. Saya Azrina. Saya pemenang gangsa MSSM. Tak kenal. International favorites. I love it. Now including Disney Plus. Fully so. It's really happening. And HBO Max. Hey, buddy, eyes up here. All in one place. Get Astra One now and access Disney Plus and HBO Max all from 69 ringgit 99 cent per month. Alamak, kenapa? Huh? Alamak. Mama ingat Jun tak? Si gemuk yang selalu bully Azzy tu? Dia tu. Ni, Azzy terdaftar pergi seminar Maths lah, Ma. Dia ajak sekali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mama dah bagi tahu dah kan? Jumaat ni penting sangat.
Datin Rosmah ada. Tak apa, Mah. Ezzy keluar pukul 2, so sempatlah Ezzy nak tolong Mama. Mama, okay, macam ni. Ezzy akan pastikan sebelum Ezzy keluar rumah, Datin Rosmah akan beli koleksi Mama. On tak on? Ada-ada je awak ni kan? Silap-silap, Ezzy jadi ejen nanti kan? Nampak tak? Dia tak melekat, dia tak hangus pun. Kan? Memang saya suka tengok. Sekoknya anak Hanas. Ni tak pergi gimnastik lagi ke? Tak. Dia dah berhenti dah. Sekolah tutup kelab dia. Loh, ya ke? Kesiannya. Tak apa. Dia boleh fokus dengan SPM. Elok sangatlah kalau hang berhenti pun. Ni, Uncle rasa tak selesa lah bila tengok perempuan pakai baju lagu tu. Kenapa Uncle rasa tak selesa? Izzy? Iyalah, had tu kan aurat. Jadi tak pasal-pasal orang lelaki macam Uncle dapat dosa kering, hang tahu tak? Kenapa kalau buat gimnastik je orang cakap pasal aurat? Kenapa tak cakap pasal skill ke, training ke? Gimnastik ni susah tahu Uncle. Tapi orang tengok baju. Kalau menang pun tak ada orang kisah. Uncle tegur je, takkan had tu pun nak marah. Bukan marahlah Uncle. Izzy? Tak apalah. Uncle nak pergi beli rokok. Cuba lain kali tu jaga sikit mulut tu. Macam mana tak kenal perangai Uncle Lan tu macam mana? Alamak tu, Datin Rosmah tu kot. Boleh tuan tengok. I rasa warna ni tak sesuai dengan dapur I. Warna tak sesuai. Tapi tak apa. Ada banyak pilihan colour lagi. Macam ni. Ni pun cantik juga. Sebenarnya Datin saya nak tunjukkan my personal favourite. Ini personal favourite saya sebab dia kedap udara betul-betul dan juga dia tahan lama. Nantilah I fikirkan dulu ya. Anyway, I ada mesyuarat kat Sungai Buloh ni. I have to leave now. Tapi Datin... Sorry Datin. Datin ada anak berapa? 6. Kenapa? 6. Okey. Apa kata Datin belikan semua colour ni untuk anak-anak Datin? Boleh bawa pergi sekolah and confirm classmate diorang akan tanya dapat dari mana. Tapi malangnya tak semua boleh dapat collection ni. Sebab apa? Sebab semua ni limited edition. Colour-colour ni dah tak keluar tau Datin. So Datin jangan nangislah kalau tak dapat. Kalau Datin still tak convince, saya tambahkan penny dalam package. Percuma. Terima kasih Datin. Terima kasih banyak. Datin, terima kasih ya. Bye. Bye-bye. Bye. Jun? Jun ya? Hai, Aunty. Hai. Lain budak ni. Aziz dah lambat, Amah. Bye, Ma. Lembablah kau ni. Weh, dahsyatnya anak Hanas. Boyfriend Cina naik motor. Boyfriend apa? SPM tu tak habis lagi. Jun, buat apa sini? Hey, kawan nak register. Hai. 原来这是你的朋友啦。对啊。Boleh register lagi tak ni? Nampak kan? Kaunter dah tutup. Tapi I dengar swimming club tengah kosong sekarang. Bolehlah cuba kacau diorang pula. Iman, biar now lah. Where's your phone? Can you please pass it to her? All right, not bad. Thank you. What are we saying? Thank you. Thank you.
Thank you. Selamat petang semua. My name is Iman Kalisa, ex-captain of Permai Gymnastics team. Seperti sedia maklum, juara selections hari ini akan menang beasiswa penuh ke Permai. Tapi hanya seorang saja yang akan diserap masuk ke dalam program pelapis di bawah bimbingan Coach Su. Coach Su. Selamat petang. Silakan. Good luck. Diam ah. When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. 'Cause there's a time coming when the devil gonna come for you. Tak pusing lah. You can outrun the devil, but you ain't gonna outrun me. You ain't gonna outrun me. She's good. Bagus-bagus kan orang ni, Coach? Seorang pun tak ada star power. Not even top 3? Always do your best, okay? I always try my best, Abah. Habis. Kalau you pun tak boleh buat Yurchenko, apa lagi budak taman ni kan? Fitness pun. Ezrina Riyad, technical error. Sekali lagi.
akan tahan sebulan kat sini. Buka helmet pun tak pandai. Mak kau dia okey ke nanti? InsyaAllah. Minta sign je. Selepas ni kau tak kacau aku dah kan? Dah. Tengok nanti. Kalau aku tak ada transport. Kau dah janji, okey? Bye. Sejak itulah Datin Rosmah terus jadi ejen Mama. Patutnya dia jadi ejen dengan Azzie. Kenapa pula? Yelah, last Datin beli pun sebab Azzie kan? Oh, pasal itulah. Mama, Azzie nak tunjuk dia kejap. Azzie sajalah apply. Tahu-tahu dapat scholarship. Kalau Mama okey, Mama boleh sign kat bawah tu. Sekolah ni bagus untuk Azzie, Ma. Susah pula tu nak masuk. Tak payah. Kenapa, Ma? Mama risau apa, Ma? Cuba beritahu Azzie. Kalau pasal study, Azzie memang takkan tinggal. Kalau iuran, Mama tak payah bayar 1 sen pun. Mama. Mama cakap Azzie tak cukup bagus kan? Mama tengok ni, Ma. Tengok ni. Dalam ramai-ramai orang, kau selalu pilih Azzie, Ma. Mama tak bangga ke dengan Azzie? Nak bangga apanya? Ada anak yang menipu Mama. Daftar sekolah ikut suka hati je. Awak ingat awak tu dah besar ke? Mama dah cakap tak payah. Tak payahlah kan? Apa sebab awak degil sangat ni? Tapi Mama tahu kan ni cita-cita Azzie. Dah lah tu Azzie. Dulu awak nak sangat gimnastik kan? Mama sanggup carikan awak asrama yang ada kelab gimnastik. Apa lagi yang tak cukup Mama bagi kat awak? Azzie tak faham lah, Ma. Kenapa Mama tak bagi Azzie teruskan? Sebab Mama tahu awak takkan berjaya lah. Mama tahu gaji atlet tu berapa. Nak tampung hidup diorang sendiri pun susah tau. Azzie minat bukan sebab duit lah, Ma. Di Malaysia ni berapa kerat sangat yang boleh masuk Olimpik? Berapa kerat sangat yang boleh jadi kaya? Yang sibuk-sibuk masuk sekolah sukan semua tu. Berapa kerat sangat boleh berjaya? Mama tak pernah pun tengok Azzie bertanding. Mama tak payah tengok, Mama dah tahu dah. Belajar betul-betul tau. Jangan cakap pasal gimnastik dah.
Nak kacau konon. Sekarang aku betul-betul faham. Mama takkan restu cita-cita aku. Mungkin aku kena masuk Olimpik. Baru Mama restu. Tak apa. Satu hari nanti, aku akan banggakan Mama. Satu hari nanti, aku akan jadi champion. Something better come my way before I freak out. Okay, I know I gotta start looking too, but oh my God, I think I'm doomed. Like every minute it gets harder, rank gets steeper, and soon enough I'm gonna meet my reaper. Is this all we get? A couple cheap laughs and a deep regret. Baru masuk Permai, ikutlah cara Permai. Imai, kau buat apa ni, Imai? Kau tergugat apa dekat itu masalah kau. Kalau awak cintakan gimnastik, gimnastik akan cintakan awak. Permai memang strict. Gimnastik lagi. Lembik. Lembik? Lembik lah, tak dengar ke? Tapi kalau tidak, awak tak ada hak untuk berada di Permai. Tapi musuh bimbang lah. Aku jagamu. Baby,